Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid, hari ini kita akan mempelajari tentang unit 4, Saya Sihat, dengan tajuknya Sayangi Orang Sekeliling. Murid-murid, apakah anda tahu apakah itu coronavirus atau COVID-19? Coronavirus ialah sejenis virus berjangkit yang boleh merebak daripada seorang ke seorang melalui pertama, sentuhan langsung dalam jarak 2 meter atau 6 kaki. Kedua, melalui titisan pernafasan semasa bersin, batuk atau bercakap. Dan yang ketiga, melalui menyentuh permukaan yang dijangkiti virus. Anda boleh ikuti 7 langkah mudah ini untuk mencegah penularan virus dan melindungi diri anda, keluarga, rakan sekerja dan sesiapa yang berada berhampiran anda. Pertama, kita boleh mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, elakkan menyentuh bahagian muka dengan tangan yang kotor. Yang ketiga, gunakan pembasmi kuman. Keempat, kurangkan bersentuhan dengan orang lain. Kelima, amalkan penjagaan diri yang baik. Yang keenam, elakkan melancong atau perjalanan yang tidak penting. Dan yang terakhir, gunakan peluang untuk bekerja dari rumah atau kurangkan berjumpa dengan orang lain. Baiklah, adakah anda tahu bagaimana jika anda telah dijangkiti corona? Berikut merupakan simptomnya berbeza-beza daripada selsema biasa hingga demam ringan, termasuk demam, batuk, nafas pendek dan juga mempunyai kesukaran bernafas. Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan penjagaan kebersihan setiap hari. Ingat, kita jaga kita. Baiklah, sekian. Terima kasih. Created using Powtoon.